lifeline lah. Sampai sekarang lah lifeline. Lifeline ni dia ada masalah apa sebenarnya? Aku sini ke depan. Peminat nak tengok. Ada anak tak ada anak merakam. Tiga-tiga lah. Okey. Masa mula-mula saya minum lifeline S2 dulu lah. Yang perkenalkan saya tu Fadilul lah. Dia kawan sekolah saya. Kawan sekolah. Masa tu berat saya 68 kilo lah. Saya minum dalam 1 bulan setengah, turun 58 kilo. 10 kilo. Lepas tu saya dah stop. Saya minum lifeline untuk bagi kesuburan lah kan. Untuk dapatkan anak kedua lah. Dah anak pertama tu dah berapa tahun? Dah 3 tahun. So saya minum lifeline. Lepas sebulan minum lifeline, saya cek positif lah. Test urine tu. Sekarang tengah mengandung 3 bulan lah. Alhamdulillah. Kita ada banyak testimoni orang yang tak boleh anak 7 tahun, 9 tahun ambil lifeline, insya-Allah. InsyaAllah boleh. Ramai. Sebab penyakit lain ada tak? Penyakit macam saya ada allergic lah kan. Allergic semua tu tak ada lah. Tak ada. Lepas tu alahan pun tak ada masa mengandung. Yang tu saya ramai sangat jumpa. Ada orang anak dah 5, semua anak pertama, kedua, tiga, empat, lima, alahan tak boleh bau ikan, tak boleh bau macam-macam ni. Kena lifeline, alhamdulillah. Berat pun hari tu 58. Dah 3 bulan mengandung, naik baru ni timbang. Naik 500 gram je. Tengok. 8.5 je. Walaupun dah mengandung dia taklah naik mendadak kan. Okey lah. Minum lifeline. Anak saya pun minum lifeline yang tablet tu. Dia ada allergic lah. Kata-kata semua tu pun dah hilang lah. Dia aktif. Lebih daripada orang tua. Okey, terima kasih. Okey,